Saudara-saudara sekalian, ingatlah. Sejarah dunia moden memberi kita satu pengajaran yang sangat mahal harganya, Datuk Seri Tan Sri Pengerusi Tetap. Apabila perbezaan politik dibiarkan membara tanpa kebijaksanaan, negara akan runtuh. Dan apabila kerajaan runtuh tanpa pelan penggantian yang jelas, yang lahir bukanlah kebebasan, tetapi adalah kekosongan kuasa ataupun power vacuum. Kita dah saksikan di beberapa banyak negara, saudara sekalian, bagaimana pertelingkahan politik yang tidak terkawal telah melumpuhkan institusi negara. Parlimen menjadi medan tempur. Kerajaan bertukar tanpa hala tuju. Ekonomi terjunam, pelabur melarikan diri. Dan akhirnya, pengakhir ceritanya, saudara sekalian, rakyatlah yang menanggung derita paling besar. Apabila politik menjadi medan dendam, pihak ekstrim muncul. Apabila kepimpinan berpecah, campur tangan asing mula mengintai. Berhati-hatilah. Inilah yang akan berlaku apabila kemarahan mengatasi kebijaksanaan, apabila kuasa dijatuhkan tanpa tanggungjawab untuk membina semula.